Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadina binti Muhammad Asfi. Hari ini saya akan membentangkan tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan untuk kod khusus GPPT 1082 pengantar pengajian pendidikan. Pengenalan. Aspirasi dan hala tuju pendidikan merupakan elemen penting dalam sistem pendidikan yang memberi panduan kepada proses pembelajaran dan pengajaran. Dalam konteks ini, aspirasi merujuk kepada visi dan matlamat jangka panjang yang ingin dicapai dalam bidang pendidikan. Sementara hala tuju adalah perancangan strategik yang akan membawa kepada pencapaian matlamat tersebut. Setiap negara, termasuk Malaysia, meletakkan aspirasi pendidikan untuk membentuk generasi yang berilmu, berkemahiran dan berketerampilan dalam menghadapi cabaran global. Hala tuju pendidikan yang jelas akan memastikan proses pembelajaran berjalan dengan sistematik dan terarah serta memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Oleh itu, aspirasi dan hala tuju pendidikan memainkan peranan utama dalam memastikan pendidikan bukan sahaja memberi pengetahuan tetapi juga membentuk nilai dan kemahiran yang diperlukan untuk membangunkan masyarakat dan negara. Aspirasi dan hala tuju terbahagi pada dua bahagian, iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia terbahagi pada 4 bahagian pilar, iaitu 3 gelombang, 5 aspirasi sistem pendidikan, 6 aspirasi murid dan 11 anjakan. Apa itu aspirasi? Aspirasi merujuk kepada cita-cita, harapan atau keinginan yang tinggi untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan. Dalam arti kata lain, aspirasi adalah matlamat yang memberi arah kepada tindakan seseorang. Ianya boleh merangkumi pelbagai aspek seperti kejayaan akademik, kemajuan kerjaya, kesejahteraan keluarga atau sumbangan kepada masyarakat. Apa itu SKPM? SKPM merupakan satu instrumen penilaian yang mengukur kualiti pendidikan dengan jelas dan komprehensif secara berterusan ke arah pencapaian yang memberi impak kepada kemenjadian. Dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan, pengurusan pengajaran dan pembelajaran ini melibatkan beberapa faktor yang berperanan dalam mencorakkan kemenjadian murid. Faktor-faktor ini melibatkan semua aspek yang berkait rapat antara satu sama lain, iaitu pemimpin yang meneraju dan mengurus institut pendidikan. Yang kedua, guru yang terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dan yang ketiga, pengurusan kurikulum dan kokurikulum. Yang keempat, prasarana dan sumber pendidikan. Yang kelima, pembentukan sasiah murid. Dan yang keenam, pelibatan komuniti dalam pendidikan. Sekarang kita pergi kepada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 atau lebih dikenali sebagai SKPM G2. SKPM G2 ini bermula pada tahun 2017 yang berawal daripada SKPM yang telah ditambah baik dan kini dikenali sebagai SKPM G2 yang merupakan instrumen panduan kepada pentadbir dan warga sekolah dalam meningkatkan keberkesanan pengurusan dan proses pengajaran dan pembelajaran. SKPM G2 ini berorientasikan tindakan mementingkan kualiti pendidikan dan berasaskan evidence. Ya, sekolah menggunakan instrumen ini untuk melaksanakan penilaian sepanjang tahun dengan penglibatan warga sekolah secara menyeluruh. Pengetua atau guru besar PGP berperanan sebagai peneraju, pembimbing dan pendorong dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin sekolah. SKPM G2 masih mengekalkan standard SKPM 2010 iaitu 5 standard dengan penambahbaikan. Setiap standard mengandungi sejumlah aspek yang tersendiri. Standard yang pertama, kepimpinan. Standard yang kedua, pengurusan organisasi. Standard yang ketiga, pengurusan kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal pelajar. Standard yang keempat, pembelajaran dan pemudah cara PDPC. Dan yang kelima, dan standard yang kelima ialah kemenjadian murid. Pergi kepada bahagian yang seterusnya iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025
atau secara ringkasnya PPPM merupakan dokumen lengkap yang mengandungi strategi 13 tahun untuk menaik taraf sistem pendidikan supaya selaras dengan sistem pendidikan terbaik di negara maju. Pelan ini mengenal pasti 100 inisiatif yang akan dilaksanakan dalam 3 fasa atau gelombang dalam tempoh 13 tahun yang akan datang. Kerajaan telah menetapkan 25 inisiatif utama untuk dicapai pada tahun ini. Terdapat pelan tindakan yang dirancang dan perlu dilaksanakan bagi meningkatkan kualiti kemahiran keras sewaktu gelombang pertama pada tahun 2013 hingga 2015. Antaranya, mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan memberi fokus kepada kemahiran utama. Yang kedua, membimbing guru secara khusus bagi meningkatkan standard guru khususnya dalam mata pelajaran keras seperti matematik, sains, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Yang ketiga, standard kemasukan yang lebih tinggi bagi guru baharu. Yang keempat, mewujudkan pembimbing pengetua yang berdedikasi untuk sekolah band 5, 6 dan 7 dan mengukuhkan kriteria pemilihan untuk pemimpin sekolah bagi mengukuhkan kepimpinan sekolah dan lain-lain pelan tindakan tersebut. Untuk gelombang kedua pada tahun 2016 dan 2020, antara pelan tindakan yang dirancang dan perlu dilaksanakan ialah memacu peningkatan sistem, memperluas bimbingan dan sokongan untuk membantu guru bagi menambah pengetahuan dalam semua mata pelajaran, pemikiran, kepimpinan, etika atau kerohanian dan etik nasional. Menyediakan kemajuan berdasarkan kompetensi dan prestasi serta menambah baik latihan pra-perkhidmatan untuk memudahkan profesi keguruan. Menambah baik kurikulum peringkat rendah dan melaksanakan kurikulum baharu peringkat menengah bagi meningkatkan standard kandungan dan pembelajaran setanding dengan standard antarabangsa dan pelan tindakan yang lain-lain. Gelombang ketiga bermula pada tahun 2021 sehingga tahun 2025. Antara pelan tindakan yang dirancang ialah menganjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan takbir uruskan diri. Yang kedua, membenarkan pengurusan berasaskan sekolah dan autonomi dengan lebih meluas dari segi pelaksanaan kurikulum dan peruntukan belanjawan bagi sekolah yang layak. Yang ketiga, meneruskan budaya kecemerlangan profesionalisme dibimbing rakan sejawat iaitu guru dan pemimpin sekolah saling membimbing, berkongsi amalan terbaik dan memastikan rakan sejawat mempunyai kebertanggungjawaban memenuhi standard profesionalisme. Yang keempat, meningkatkan inovasi dan pilihan bagi meningkatkan kemahiran berbahasa dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dan menyediakan lebih pilihan untuk mempelajari bahasa tambahan. Yang kelima, melaksanakan program dan inovasi ICT bagi kumpulan berkeperluan khusus di seluruh negara untuk meningkatkan standard pembelajaran. Yang kelima, yang seterusnya, mengukuhkan dan mentransformasi kementerian melalui pengukuhan kemajuan kerjaya bagi pegawai pada peringkat kementerian. Dan yang terakhir, mengkaji semula struktur sekolah untuk menentukan keperluan bagi mengoptimumkan laluan dan pilihan persekolahan. 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Yang pertama, akses. 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020. Yang kedua, kualiti. Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti PIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Yang ketiga, equity. 50% pengurangan dalam jurang pencapaian iaitu bandar, di luar bandar, sosioekonomi, gender menjelang tahun 2020. Yang keempat, perpaduan. Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Yang terakhir, percakapan. Sistem yang memaksimalkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Untuk aspirasi murid terdapat 6 bahagian iaitu pengetahuan, kemahiran duri bahasa, identiti nasional, kemahiran memimpin,
kemahiran berfikir dan etika dan kerohanian. Pengetahuan. Di peringkat pada asas, setiap kanak-kanak perlu menguasai sepenuhnya kemahiran literasi dan numerasi. Selain itu, penting bagi setiap murid menguasai mata pelajaran keras seperti matematik dan sains. Murid juga perlu didedahkan kepada pengetahuan am yang menyeluruh tentang Malaysia, Asia dan dunia dari aspek sejarah, manusia dan geografi. Murid juga digalakkan mengembangkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang lain seperti seni, muzik dan sukan. Yang kedua, kemahiran berfikir. Setiap murid akan belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan mereka dengan menerapkan perasaan yang ingin tahu dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat untuk membolehkan mereka menghubungkan pelbagai disiplin ilmu dan mencipta ilmu yang baharu. Setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif termasuk penakbulan dan pemikiran kreatif serta inovatif. Bidang ini kurang diberi perhatian menyebabkan murid kurang berupaya untuk mengaplikasi ilmu pengetahuan dan berfikir secara kritis di luar konteks akademik. Yang ketiga, kemahiran memimpin. Dalam dunia yang saling berhubung kait, kebolehan untuk memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah penting. Sistem pendidikan negara akan membantu setiap murid mencapai potensi sepenuhnya dengan mewujudkan peluang yang formal dan bukan formal, bekerja dalam pasukan dan mengamalkan ciri kepimpinan. Dalam konteks sistem pendidikan, kepimpinan merangkumi 4 dimensi iaitu keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi dan kemahiran berkomunikasi dengan berkesan. Yang keempat, kemahiran di bahasa. Setiap kanak-kanak menguasai sekurang-kurangnya bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa. Dengan tahap penguasaan bahasa ini, selepas menamatkan persekolahan, murid sepatutnya berupaya menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dalam persekitaran kerja. Sampai itu, kementerian akan menggalakkan semua murid untuk mempelajari bahasa lain sebagai bahasa tambahan. Yang seterusnya, etika dan kerohanian. Sistem pendidikan akan mengukur etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi mendepani cabaran yang akan ditempuhi dalam kehidupan dewasa. Agar mereka boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan, berpegang kepada prinsip ketika belajar situasi yang kritikal serta berani melakukan sesuatu yang betul. Sistem pendidikan juga berhasrat untuk membentuk individu penyayang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara. Yang terakhir, identiti nasional. Identiti nasional yang kukuh terikat dengan prinsip rukun negara yang diperlukan untuk kejayaan masa depan Malaysia. Setiap murid akan berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama atau status sosio-ekonomi. Semangat patriotik perlu dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara memahami sejarah negara dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan negara. Demi mewujudkan identiti nasional yang sebenar, semangat kukuh cintakan tanah air diperlukan. Identiti nasional akan dapat dicapai bukan hanya melalui belajar memahami tetapi juga menerima serta menghayati hakikat kepelbagaian. Untuk bahagian 11 anjakan, bagi mencapai aspirasi yang dihasratkan, PPPM telah menggariskan 11 anjakan yang dijadikan tunjang kepada transformasi sistem pendidikan negara. Bagi anjakan pertama, menyediakan kesamaratan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Anjakan kedua, memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris serta digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Anjakan yang ketiga, melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Anjakan yang keempat, mentransformasikan profesi keguruan menjadi profesi pilihan. Anjakan 5, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Anjakan yang keenam, berkeupayaan. Anjakan yang keenam, mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Anjakan 7,
Memanfaatkan PMK bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Anjakan 8. Mentransformasikan kebolehan dan keupayaan menyampaikan kementerian. Dan anjakan yang ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Anjakan yang ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Anjakan yang terakhir iaitu anjakan 11, meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung. Jadi, implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Yang pertama, pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu bersungguh-sungguh memperkembangkan potensi dan pencapaian murid. Yang kedua, pembangunan profesionalisme. Guru harus berani teroka berbagai cabang ilmu untuk mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran berkesan yang dilengkapi dengan kemahiran pedagogi yang bersifat holistik secara kreatif dan inovatif dalam pengajaran. Yang ketiga, kemahiran teknologi. Membangunkan pengetahuan, kemahiran serta sikap untuk menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi. Yang keempat, menjadi suri teladan. Guru yang berjiwa pendidik seharusnya menunjukkan suri teladan yang baik kepada pelajar. Kesimpulannya, aspirasi dan hala tuju pendidikan adalah elemen penting dalam membentuk sistem pendidikan yang berkesan dan relevan dengan keperluan semasa. Dalam mencapai matlamat pendidikan, peranan guru sangat penting kerana mereka bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi juga menjadi pembimbing dalam mengarahkan pelajar mencapai potensi penuh mereka. Pendidik yang berjiwa guru perlu memastikan objektif pembelajaran tercapai dengan menerapkan nilai-nilai murni dan menggalakkan perkembangan holistik pelajar. Selain itu, kolaborasi antara pihak sekolah, ibu bapa dan masyarakat juga diperlukan untuk memastikan bahawa aspirasi pendidikan negara dapat direalisasikan. Oleh itu, hala tuju pendidikan yang jelas dengan objektif yang spesifik akan membawa kepada pembentukan generasi yang berilmu, berkemahiran dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.